Ada yang bercakap bahawa kita kena bandingkan dengan Indonesia. Indonesia tengok, dia kata yang Cina, yang India semua cakap macam bahasa Indonesia. Dia kata, kenapa dihilangkan bulan sabitnya tu? Bendera Cina, betul pula kamu print. Ini bagi saya adalah satu penghinaan. Sebab bulan sabit mana? Siapa yang lukis ini bendera? Dah nampak sangat. Ini satu pengkhianatan yang cukup memalukan negara. Kalau you betul-betul tak suka agama ni, kau keluar daripada Malaysia lah. Apabila wujud kelompok yang terus meniup api kebencian, golongan ini menjadikan agama sebagai alat politik dan kaum sebagai tembok pemisah. Mereka ingin menjadi hero, mereka ingin meraih undi. Malangnya, apabila kita berusaha menyatukan rakyat dan membina negeri, ada pihak seperti PAS yang terus mengamalkan politik. Kita berusaha menyatukan rakyat dan membina negeri, ada pihak seperti PAS yang terus mengamalkan politik fitnah, kauman dan perpecahan. Jelaskan mana yang menggunakan agama tu. Saya faham perasaan dan semangat. Allah guna agama untuk orang Islam saja. Allah mempertahankan perkara. Jangan main dengan agama. Bagi semangat yang berhormat yang berjuangan. Saya faham. Sila semua duduk dulu. Yang berhormat sila duduk dulu. Yang berhormat sila duduk dulu. Itulah yang terjadi di negeri Kasino Malaides. Di sana, setiap hari bergaduh masalah perkauman dan agama. Semua masalah negara dan masalah sosial selalu dikaitkan dengan sentimen perkauman dan agama. Penyakit ini sulit disembuhkan karena partai politik di Malaysia pun berbasis kaum dan agama. Orang Melayu yang beragama Islam akan cenderung memilih partai seperti Partai Islam Se-Malaysia atau PAS. Adapun orang Cina memilih partai DAP. Nah, orang Sabah dan Sarawak pun mempunyai partai sendiri. Jadi, di Malaysia tidak ada partai besar yang benar-benar melintasi kaum dan agama. Itulah yang menyebabkan Malaysia bergaduh setiap hari. Isu sekecil apapun akan mengundang konflik perkauman dan agama. Begitu pula saat sebuah koran Cina di Malaysia memasang gambar bendera Malaysia tanpa logo bulan sabit. Hal itu langsung mengundang gaduh se-Malaysia. Ada satu akhbar yang dinamakan Sinchu Daily yang telah mengeluarkan satu gambar yang dikatakan gambar bendera Cina dan juga ada satu tu dikatakan gambar bendera Malaysia. Tapi bendera Malaysia yang tak cukup sifatnya. Kenapa? Tak ada lambang logo bulan sabit. Saya nak bagi tahu kepada Sinchu Daily dan editornya, lambang logo bulan sabit ni melambangkan agama Islam sebagai agama persekutuan dan kuning itu dalam bulan sabit itu melambangkan kedaulatan raja-raja dalam negara ni. Dan bagaimana kamu satu surat khabar yang agak lama dan dah cukup lama, dah cukup senior dah, boleh melakukan kesilapan tu. Dan bagaimana kamu nak print tu, takkan tak ada editor yang check? Takkan tak tahu lagi bendera Malaysia ni mesti ada bulan, ada bintangnya. Kenapa dihilangkan bulan sabitnya tu? Bendera Cina, betul pula kamu print. Dan semalam juga, Sinchu Daily dah keluarkan kenyataan untuk minta maaf. Saya nak beritahu, dah buat, lepas tu minta maaf. Betul, biar je. Takkan didiamkan je. Takkan begitu saja. Ini bagi saya adalah satu penghinaan. Sebab kamu akhbar yang senior, mesti ada editor sebelum nak keluar tu mesti check dulu. Takkan perkara ni pun kamu terlepas pandang. Sekadar minta maaf, lepas tu selesai. Dan saya minta Yang Berhormat Menteri Komunikasi, mesti wajib ambil tindakan kepada Sinchu Daily ni. Sebab apa? Kita tak boleh biarkan perkara-perkara ni akhirnya besok orang dah buat minta maaf. Habis, selesai begitu saja. Bulan sabit mana? Siapa yang lukis ini bendera? Siapa yang cetak ini bendera? Terang-terang nampak sangat itu bendera. Bulan sabit tak ada. Berapa orang tahu apa maksud bulan sabit? Bulan sabit ni sebenarnya agama Islam sebagai agama negara kat Malaysia. Nampak sangat bulan sabit ni dah hilang. Tak tahu hilang pergi mana, pergi atas langit ke, pergi awan ke, kita tak tahu lah. Dan nampak sangat ini satu pengkhianatan yang cukup memalukan negara. Apa saya tahu lah, segelintir orang ni memang tak suka ke agama ni. Kalau you betul-betul tak suka agama ni, kau keluar daripada Malaysia lah.
terus hukum. Jangan siasat lagi. Kerana kesalahan ini cukup jelas. Bahkan ini bukan kesalahan biasa. Ini kesalahan yang membabitkan identiti dan maruah negara. Macam biasalah. Takkanlah pengurusan akhbar langsung tak perasan waktu designer tu siapkan ilustrasi bendera Malaysia ni. Muka depan pula tu. Muka yang paling utama. Jalur gemilang ada bulan sabit. Ada bintang 14 jalur merah dengan putih. Wei wartawan Sinchiu. Sebelum hang nak bubuh gambar karikatur bendera Malaysia, hang tak pergi baca buku dulu ke? Hak bendera Cina hang reti tulis elok. Dengan lengkap dia punya bintang, color, bintang besar, bintang halus, semua hang tahu. Kami tahulah tak lagi hang buat permohonan maaf, saya tak sengaja, saya lupa, saya pening, tak tahu bendera Malaysia rupa lagu mana, macam-macam alasan apa. Duduk berpuluh tahun atas muka bumi Malaysia ni, dapat IC biru, jadi warga negara Malaysia, takkan bengap sampai rupa bendera Malaysia tak tahu rupa macam mana. Jangan sampai aku cakap yang bukan-bukan. Kau buat macam ni. Ini adalah satu perbuatan yang sangat kurang ajar, biadab. Satu perhinaan secara terang-terangan kepada lambang agama Islam sebagai agama rasmi negara kita ni. Begitulah gaduh mengenai bendera Malaysia tanpa bulan sabit. Orang Melayu Malaysia kerap membandingkan situasi negaranya dengan Indonesia. Tapi mereka lupa bahwa proses pembentukan bangsa dan negara Indonesia dan Malaysia adalah sangat berbeda. Tidak adanya perpaduan di Malaysia. Hal itu disebabkan karena Malaysia tidak mengalami revolusi. Malaysia juga gagal membentuk satu bangsa dengan satu bahasa. Selain itu, di Malaysia juga tidak ada persamaan hak. Hal itu menyebabkan konflik perkauman dan agama akan sulit dihapuskan di Malaysia. Selain itu, tak semua orang Malaysia setuju untuk meniru Indonesia. Berikut ini adalah contohnya. Ada yang bercakap bahawa kita kena bandingkan dengan Indonesia. Kononnya lah. Indonesia tengok, dia kata yang Cina, yang India semua cakap macam bahasa Indonesia. Dia kata, kita tak kenal pun sama ada dia Cina ke, dia Melayu ke, dia apa itu yang mereka nak lah. So kita kena faham kan. Kita punya negara ni, kita mempunyai konsep integrasi nasional, okey? Kita bukannya asimilasi nasional, okey? Jadi kan bila kita integrasi, kita mesti ada sikap toleransi terhadap kepelbagaian bahasa yang digunakan sebagai bahasa pengantar di dalam kes sekolah vernacular lah. Okey, so kita punya dasar integrasi kita sangat berbeza lah dengan Indonesia yang menggalakkan asimilasi di mana kumpulan minoriti terpaksa meninggalkan budaya mereka sebagai ganti dengan budaya kumpulan dominan di negara itu. So itu sebab kalau di Indonesia kamu tak tahu dia tu Cina ke ataupun dia atau orang Jawa ke orang Indonesia ke apa ke, sebab mereka bertutur dalam satu bahasa kan. So itu yang pro apa tu nak tutup sekolah vernacular ni yang guna bahasa Tamil dengan bahasa Cina kan. Diorang tak suka. Dia nak jadi macam Indonesia kononnya. Okay, that is the problem. Kita ni bukannya asimilasi. Personally lah, saya lebih suka tengok orang Cina ada budaya dia dan boleh kenal mereka orang Cina, okey? Yang orang India boleh kenal mereka orang India. Yang orang asli boleh kenal mereka orang asli. Orang asal boleh kenal mereka orang asal, okey? Itu yang kita punya the best part of Malaysia. No, I don't want to see that we all look the same, okey? Pada mangkuk-mangkuk ni agaknya kalau semua pakai jubah pakai tudung, itu yang dia nak tu, macam Pak Arab kan. Okay, tak tahulah nak cakap. Okay, so this is kita tak boleh bandingkan dengan negara lain. Malaysia is so special lah, so special. Okay, lagi satu Perlembagaan Persekutuan Malaysia juga, okay, ada peruntukan dalam undang-undang kita.
yang sudah menjamin hak dan kebebasan setiap rakyat di negara ini untuk mengajar dan mempelajari bahasa ibunda mereka. Okey, dan satu lagi, ni kita sebagai ibu bapa, kita berhak, kita patut dibenarkan untuk memutuskan sekolah mana yang kita nak hantar anak kita, betul tak? Itulah masalah perkauman dan agama di negeri Kasino Malaides. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.